Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam memacu berkasam ni kan. Bersama-sama kita pada podcast Bidi Marang hari ini ialah Ustazah Nur Izzati binti Abdul Latif, iaitu nolong pegawai unit pendidikan Islam Bidi Marang. Apa khabar Ustazah? Okey, khabar baik, alhamdulillah. Okey, selain kita ingin melihat murid-murid kita maju dan celik Al-Quran, celik IT, celik digital, kita juga inginkan murid kita menjadikan seorang insan yang holistik dari semua bidang. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan literasi Al-Quran dalam konteks pendidikan zaman ini? Okay, terima kasih Cikgu Hisham atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Kalau kita perhatikan ataupun kita lihat daripada definisi literasi Al-Quran itu sendiri, dengan bahasa mudahnya kita sebut literasi Al-Quran ni atau celik Al-Quran. Celik Al-Quran. Jadi bagaimana kita boleh kategorikan seorang murid ini murid yang celik Al-Quran? Murid yang celik Al-Quran adalah murid yang boleh membaca Al-Quran, yang boleh membaca Al-Quran bermula dari Iqra 4 sehingga 30 juzuk Al-Quran. Maksudnya daripada Iqra 4 sehingga naik Al-Quran. Itulah yang kita namakan murid yang mempunyai ataupun yang telah mempunyai literasi Al-Quran, yang celik Al-Quran. Okey, kalau kita lihat murid-murid ini bermula daripada prasekolah dia dah start Iqra kan. Apakah hubungannya antara literasi Al-Quran ni dengan pencapaian khatam Quran di peringkat sekolah? Kalau murid itu dah celik Al-Quran, maksudnya proses untuk dia murid ini menamatkan 30 juzuk Al-Quran akan menjadi lebih mudah. Maksudnya dia boleh memulakan peringkat atau memulakan juzuk 1 tu sehingga 30 juzuk tu dengan cepat lah. Maksudnya dia minat lah. Kita melihat minat dan juga intervensi yang telah dilaksanakan oleh guru dan juga sokongan daripada ibu bapa di rumah. Bukan hanya sekadar guru-guru di sekolah. Kita melihat juga kepada pentingnya peranan ibu bapa dalam memberi sokongan kepada anak-anak ini untuk khatam Al-Quran. Walau bagaimanapun sebelum khatam perlu tahu untuk membaca Quran. Betul. Kalau tak tahu macam mana nak khatam lah. Betul. Dia kena minat dulu. Bila dah minat baru dia tahu dan cepat. Dalam pecutan. Dalam Quran pun ada juga yang bacaan-bacaan solat dalam Quran. Ya, betul. Yang kita kena tahu kan. Jadi berdasarkan pengalaman Ustazah pada tahun lepas, apakah KPI ataupun sasaran yang nak dicapai pada tahun ini tentang literasi Al-Quran dan khatam Al-Quran ini? Okay, sebelum saya bercakap mengenai KPI pada tahun 2026, saya ingin berkongsi mengenai dapatan berkaitan dengan penguasaan literasi Al-Quran dalam kalangan murid tahun 6 pada tahun 2025 di daerah Marang. Kita telah berjaya mendapat 99.6% bagi penguasaan literasi Al-Quran dan 58% bagi murid tahun 6 yang khatam Al-Quran. Walau bagaimanapun bagi khatam Al-Quran mungkin sedikit jauhlah dengan KPI kita. Walau bagaimanapun kami yakin pada tahun 2026 kita mampu mencapai KPI yang telah ditetapkan, iaitu kita mahu 90% murid tahun 6 kita dapat khatam Al-Quran sebelum melangkah ke sekolah menengah, insya-Allah, sebab kita akan memulakan gerakan itu bermula di peringkat awal. Maksudnya mungkin di tahun 5, tahun 4 tu kita dah memulakan lagi gerakan itu untuk kita melaksanakan pecutan khatam Al-Quran, insya-Allah. Maksudnya daripada awal mula sekolah itu kita strong mula. Hari pertama tu berdasarkan pada data yang kita ada, kita terus mulakan usaha. Ya, betul. Dia yang main ni kita kena mula awal. Okey. Insya-Allah. Berdasarkan KPI Ustazah, secara Ustazah tu, apakah harapan Ustazah kepada sekolah khususnya guru-guru ni supaya KPI itu kita dapat capai dengan jaya ni? Saya melihat antara perkara yang paling penting dalam kita mencapai KPI kita
kita melihat kepada penupayaan guru-guru pendidikan Islam kita. Di peringkat PPD, kami telah melaksanakan beberapa intervensi, antaranya perkongsian amalan baik. Bagaimana sekolah yang telah berjaya mencapai 100% akan membentangkan ataupun berkongsi mengenai amalan baik ataupun intervensi yang telah dilaksanakan di sekolah berkenaan untuk dikongsi bersama dengan rakan-rakan guru di sekolah lain. Mungkin dari segi budayanya sedikit berbeza, namun kita boleh adaptkan ataupun kita boleh modifiedkan dia di sekolah masing-masing, insya-Allah. Maksudnya pada masa yang sama juga kita boleh melaksanakan PLC berkaitan dengan pedagogi, pengajaran, bagaimana kita ingin wujudkan satu situasi yang boleh kita mempercepatkan melaksanakan pecutan khatam Al-Quran ini. Setiap guru kita, Cikgu Syam memang sangat kreatif, sangat berinovatif. Masing-masing mempunyai intervensi tersendiri dalam melaksanakan program pecutan khatam ini. Oh, maksudnya pengalaman sekolah lain, ya, betul. Kita campurkan sekali, kita garap sekali supaya semua sekolah itu dapat mencapai KPI yang telah ditetapkan. Okey. Terima kasih Ustazah atas perkongsian yang betul bermanfaat tadi. Semoga kita sama-sama mendapat ilmu dan manfaat daripada apa yang telah kita bincangkan seperti tadi, dan kita bertemu lagi pada siaran akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.